Alhamdulillah. Okey. Dah tengah hari ya. Sekarang rehat. Sambil rehat kita nak makan buah-buahan ya. Ambil sebiji yang boleh kita makan dan nikmatilah rasa dia. Yang okey. Ni okey. Macam tengok bentuk. Sebiji bentuk design 5 bali. Ada orang potong macam ni. Ada orang potong macam ni. Ikutlah. Okay, sebenarnya tadi saya dah makan dah sebiji. Saya potong macam ni. Sekarang saya nak potong macam ni. Potonglah ni ya. Ni kupu dia. Perah ni meleleh. So kita jangan perah. Oh tu dah basah. Potonglah macam ni. Sambil-sambil kan. Patutnya kat tengah-tengah tu. Tak apa lah. Boleh je. Potong lah macam mana pun. Ada orang dia buang kulitnya kan. Tak kisahlah. Okay. Buah ni kena makan sini, meleleh. Buah ni manis. Meleleh air. Tapi kalau ada urat-urat tu apa, yang putih-putih tu jangan gigit. Akan jadi pasir. Akan menyebabkan rasa pahit. Dah habis air dia. Dah habis kita buang sana. Yang ni pula. Dia tidaklah putih dan dia tidaklah kuning. Dia hampir kuning. Isi dia. Air saja ni. Kalau tengah hari berharga luar minum ni. Habis. Saya buat makan sebelah aja. Di bahagian tangkai. Okey. Sedap. Manis. Tidaklah manis macam gula. Tapi manis-manis level buah. Habis. Tempat buang sampah. Buang kat situ lah. Okay, ni. Untuk sekarang. Sebelum ni saya minum air je. Sekarang ni buah ni masih banyak lagi dekat pokok. So memang best. Kalau dah harga, boleh minum ni saja. Banyak air. Tapi tak sehebat air ni lah. Itulah maksudnya. Banyak dia tak semacam kita air secawat lah. Tapi dengan rasa jus dia, memang best lah. Limau Sunkist.